Aku boleh cakap filem ni memang filem seram paling menarik, paling terbaik yang aku tonton, especially filem lokal setakat ni untuk tahun 2025. Aku nak cerita kali ni filem yang tajuk Laknat. So filem ni mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Lut, lakonan Ira Zafril, yang dibelenggu dengan rasa kesedihan selepas kematian adik dia iaitu Laila, lakonan Puteri Balqis. Secara mengejut, adik dia ditemui mati, dan sebabkan rasa kesedihan, rasa macam mana, ada rasa dendam tu, ada rasa mungkin sebersalah, dia orang kata terperangkap dalam permainan iblis. Pujuk Lut untuk buat something yang tak sepatutnya dia buat lah. Okay, demi untuk dapatkan semula dan untuk balas dendam semula apa yang terjadi kepada adik dia iaitu Laila ni. Filem ni sebuah filem yang aku boleh cakap antara filem seram yang paling menarik yang aku tonton setakat ni untuk tahun 2025. Daripada sudut keseraman tu, aku tak nak sentuh sangat sebab filem ni dia tak bagi aku rasa seram yang orang kata sangat seram lah. Banyak lagi filem seram aku pernah tonton yang lebih menyeramkan. Filem ni dia ada elemen seram tu, tapi orang kata impact dia tu tak berapa kuat. Tapi bukan benda tu yang aku nak sampaikan pasal filem Laknat ni. Filem Laknat ni filem yang bagus. Sebuah filem yang aku bercakap overall baik. Daripada sudut kamera dia, kamera work dia, sinematografi dia, lakonan, semua memang hebat-hebat, Mat. Pelakon-pelakon dalam filem ni bukan pelakon-pelakon biasa. Pelakon-pelakon hebat-hebat. Ira Zafril, Puteri Balqis, Jalil Hamid, Amirul Afendi. Ada ramai lagi pelakon-pelakon Nokiria. Aku terkejut ada Sofia Jane. Korang kena tengok filem ni. Sebuah filem yang bagi aku ada plot yang unik, ada kekuatan dia. Compare dengan filem-filem Malaysia tahun ni, filem seram lokal, aku boleh cakap hampir semuanya fail lah. Dan sekarang aku jumpa satu filem yang bagi sesuatu, especially dengan genre seram ni. Ada satu masa Ira Zafril mula-mula dia kena, orang kata kena racun dengan iblis ni. Ada satu angle tu, aku tak boleh nak cerita banyak, takut spoil. Kamera angle dekat satu bilik gelap, ada satu susuk tubuh sebelah dia tengah berdiri. Cantik, Mat. Tapi macam aku cakap tadi lah, filem ni dia walaupun ada plot yang baik, ada keunikan dia, ada beberapa benda yang aku rasa boleh dia kata boleh polish lagi lah. Satu,